Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Okay, kita mulai pembelajaran kita dengan umul kita Al-Fatihah. Okay, hari ini kita akan buat pendawaian di papan pemendawaian. Sebelum tu saya nak maklumkan minggu depan kita akan buat kuis untuk pendawaian pasal pendawaian untuk subjek ni lah, kuis. Dalam kuis tersebut, okay, hari Ahad pagi tu okey, kuis tu kita akan ada tiga maknanya saya gabung untuk semualah. Dari bab 1 sampai bab 4, bab 3. Jadi kita gabungkan kuis 1 tu dia lebih kurang macam ni lah. Saya akan ubah juga. Soalan dia ada 2 halaman bercetak, lepas tu ni soalan dia. Antara sistem pembekalan elektrik satu fasa terdiri daripada 3 pengalih. Namakan 3 jenis pengalih tersebut. Dia punya contoh soalan. Kemungkinan keluar macam ni. Kemungkinan saya akan ubah balik. Okey. Yang ni dalam 3 markah. Kalau awak boleh jawab, kalau awak tak boleh jawab, goreng je dulu. Jangan tinggal kosong. Macam mana pun awak kena jawab juga. Lepas tu 3 kabel, namakan 3 jenis kabel yang digunakan dalam sistem pendawaian satu fasa. 3 apa? Biasa ada 3 color tu kan. Yang tu 3 markah je dia bagi. Okey, lepas tu senaraikan 3 jenis peranti perlindungan yang terdapat dalam pendawaian satu fasa. Biasa duduk dekat kotak agihan tu lah. Lepas tu namakan jenis pendawaian, 2 jenis pendawaian satu fasa tunggal. Jenis pendawaian, dia ada permukaan, ada tersembunyi. Okay. Untuk satu kuis 1 macam tu je. Dalam berapa markah je? 3 campur 3 campur 3 campur 2. Jadi belah-belah je markah dia. Tak susah mana. Lepas tu yang kuis kedua pula kita buat dalam masa setengah jam je kot. Yang ni setengah jam, lepas tu kita buat amali balik lah. Ni yang kuis kedua pun lebih kurang macam tu je lah. 2 jenis alat perlindungan terdapat di dalam kotak unit pengguna. Jenis-jenis alat perlindungan. Dia kata jenis alat. Awak kena baca jenis atau komponen. Dia ada trik kadang-kadang soalan dia. Lepas tu 3 jenis alat tangan diperlukan dalam kerja pendawaian satu fasa. Yang biasa awak guna tu pegas, pembengkok, plier, screwdriver. Yang tu lah dia punya alat tu, alat tangan dia tu. Yang kedua, nyatakan 2 jenis peralatan yang digunakan dalam kerja pendawaian satu fasa. 2 peralatan. Kena bezakan alat tangan dengan peralatan. Dekat sini boleh tengok nota yang saya bagi tu. Ada dalam buku teks MPV tu. Nota tu untuk tempat tu. Ada punya syllabus tu lebih kurang sama je. Semua ada dekat dalam tu, siap dengan gambar warna-warna lagi. Kau tengok balik yang kat dalam Google Drive tu. Lepas tu 2 jenis alat perlindungan yang terdapat. Okey, yang ni beres. Lepas tu nyatakan saiz kabel, kadar MCB dalam litar lampu dan litar gelang. Yang ni biasanya untuk lampu 1.5, saya kita bagi 1.5. Kalau soket alih keluar 2.5 mm. Tulis PVC. Okey. Habis. Tu untuk apa tu kuis kedua. 3 campur 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11 markah je. 11 markah ni dalam 10 minit je boleh buat. Lepas tu yang ketiga, kuis ketiga, kemungkinan keluar. Jadi awak kena ingat benda-benda kat mana awak nak cari dia punya jawapan. Yang ni yang kita buat apa tu? Amali road elektrod bumi tu.
Ini dia punya proses dia. Sistem pembumian pendawaian domestik. Soalan ni satu, nyatakan bahagian A, B, C. A apa dia? B apa dia? C apa dia? Saya beritahu kan, dia ada satu yang konkret dengan PVC. Dia punya kotak tu. Betul, 4 cara memperbaiki rintangan elektrod bumi. Ni saya ada bagi tahu kan. 4 cara. Salah satu dia, kita pasang lagi elektrod tu ke dalam atau kita pasang sesiri di sebelah-sebelah. Macam tu. Ni awak tengok dalam buku, jawapan dia awak carilah. Kalau awak baca buku, insya-Allah dapat. Kalau tak buka buku, tak dapat. Dia macam Apple. Kalau nak bagikan 30 orang, awak dapat sejuring seorang. Bila awak makan, lekat celah gigi je. Betul? Jadi bila awak ramai ni, bagus saya bagi 2. Mana mungkin dalam 2 orang dia dalam ramai awak ni, 2 orang je mungkin dapat. Yang dapat tu, saya tapis lah. Mungkin yang baca buku, yang jawab peksa tinggi. Macam tu je lah. Saya takkan bagi satu apple ni bagi 30. Terlalu ramai dan akan dapat suara sikit je. Tak rasa apple tu kalau bagi 30. Okey, ni sistem dia. Awak kena ikut sistem ni. Siapa yang bersaing lebih, dia akan dapat lebih ya. Okey, nyatakan 2 kebaikan sistem pembumian. Ni kebaikan dia tu. Awak baca. Ni pun berapa markah? 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga markah. Tak banyak mana. Mana dalam 5 minit pun boleh siap ni. Saya rasa 5 minit je. Tapi jangan tinggal jawapan kosong lah. Kalau kita tak tahu, kita cuba goreng. Mungkin ada poin-poin markah saya boleh bagi. Okey, settle untuk quiz. Okay, saya sekarang ni, saya ada masalah. Sini siapa ada masalah pagi ni? Ada masalah pagi ni? Tak ada masalah? Saya seorang angkat tangan, so saya seorang je ada masalah. Okay. Sekarang, saya ada kabel. Tapi saya tak tahu nak bagi berapa meter untuk setiap kumpulan. Itu masalah saya. Jadi macam mana saya nak selesaikan masalah ni? Ambil potong sendiri. Potong sendiri, kita tak tahu jarak panjang dia. Ha? Sekejap. Yang tu, sekejap saya ambil kata dulu. Okay, sekarang awak tengok beza dia tu. Beza keadaan tak kemas. Yang ni baru lagi. Mana dia duduk kemas. Ni bila awak nak potong segera akan ada masalah ni. Tak tahu nak potong yang mana satu. Yang sebelah ni ke sebelah ni. Cara dia. Ni saya kena tunjuk cara ni. Kalau dapat kabel baru ni, mana-mana awak kena buat cara macam ni. First, potong dulu tengah. Slow-slow je. Jangan bagi luka. Kenapa tak boleh ikut ke tepi? Kenapa kita tak boleh ambil daripada tepi ni? Kalau kita ambil, dia jadi macam ni ya. Dia jadi berterabur. Jadi kita tak ambuh bagi dia melambatkan kerja kita. Kau buka daripada tengah. Dan kau nampak satu kabel sini. Yang dalam, kabel dalam. Kabel dalam ni yang kita tarik pakai tu. Ni dia punya cover plastik ni biarkan macam tu. Okey. Lepas tu bila kita dah pekat, kita tak mau guna dah, kita nak simpan. Contohnya kita nak simpan, kita mesti ikat balik. Jangan biarkan macam tu. Ikat daripada depan ke belakang. Dari cara dia lah. Ke depan ke belakang. Jadi awak ikat. Dan nak selit je lah tepi tu.
Tu cara dia. Jangan macam ni. Segi macam ni orang akan rasa masalah segi nak bagi kabel segi. Ni kabel 1.5 untuk lampu kan. Jadi satu lagi 2.5 untuk soket alur keluar. Jadi sekarang saya nak kira kabel setiap kumpulan tu kita nak potong berapa meter. Bukan cm lah, kita kira kepada meter pula. Dua poin lima untuk soket alih keluar 13 M. Okey, ni projek kau ni. Sekarang kita nak ambil ukuran dia sini ke okey, sekarang semua lukis drawing dia panggil lakaran permukaan lah, bukan untuk komplit. Semuanya kita nak kira jarak dia tu. Ingat lagi drawing yang buat dekat tu. Yang MC mana? Yang MC awak di sini. Sebab awak dah tertinggal banyak. Jadi awak ke depan. Okay, sekarang lukis pendawaian je. Saya nak kira jarak untuk kabel hitam, merah dengan hijau. Mari saya tunjuk. Okey, sekarang selesaikan kabel merah. Lepas tu kabel untuk soket alih keluar ni dulu. Point dia nak tarik belah mana?
Ha. Okey. Daripada apa tu kotak AG keluar, kau tarik satu apa tu live masuk ke sini. Okey, satu. Okey, satu apa tu neutral. Okey, semua tolong kira berapa kabel setiap kumpulan. Okey, apa tu kabel hijau. Okay, hijau. Okey, sekarang soket ala keluar kita litar lengkap. Sekarang pergi ke live daripada MCB 6 MCB apa tu MCB 6 ampere ke switch common 1. Warna merah. Jangan bagi tu gabung ke, bagi besar sikit sebab nak kira lagi lalu tepi. Okey, live pergi ke common. Okey. Titik sini buat C. Okey. Okey, L1 L2, pilih L1 L2. Warna merah. Pergi cepat. Sini L1 L2. Okey. L2. Sini pun sama, L1 L2. L2. Sini common C. Okey. Daripada L1 pergi ke L2. Satu kabel. Jangan bagi L2. Okey, yang minggu sebelum 2 minggu lepas saya bagi L1 L2 L2 kan. Kali ni akan check kalau terbalik boleh pakai L1 ke L2, L2 ke L1. Kalau tak jadi. Okey, L2 ke L1. Okey. Okey, common merah pergi ke lampu 1. Common 1. Okey, pergi ke L1 sini. Okey, titik. Dari common L1 looping ke lampu 2. Sini dia looping pergi ke lampu 2. Dia kena gabung. Okey. Gabung sikit. Okey. Pergi satu. Okey. Lengkap satu kabel. Sini ada lubang. Okey. Okey, sekarang neutral pula. Neutral daripada kotak agihan. Daripada kotak agihan ke lampu. Okey, looping sana masuk ke lampu 1. Looping. Okey, lampu masuk lampu 1. Okey, titik. Okey, lengkap 1 liter. Sekarang kita nak settlekan earth pula. Earth, kabel earth. Daripada kotak agihan, earth boleh lalu bawah dulu atau boleh lalu atas dulu. Mana yang paling laluan yang paling pendek boleh ambil? Nak ikut bawah ke nak ikut atas? Bagus ikut atas dulu. Bagus ikut atas dulu. Okey, naik atas. Pergi ke 1. Okey. Looping. Ke 1 lagi. Okey. Looping. Turun ke kotak switch. Turun 1. Okey. Looping sini pergi ke kotak 1. Okey, turun bawah. Okey. Okey, faham tak dia lukis? Macam ni lah wiring segi yang duduk dekat dalam awak punya pendawaian ni. Dia akan berbelit-belit juga. Melainkan awak pakai permukaan yang pakai plumbum tu. Dulu kalau rumah lama tu biasa plumbum tu kita klik je. Jadi kita nampak kabel tu dia susun halus satu-satu. Bila pakai conduit ni memang dia duduk dalam tu dia akan tergabung macam ni. Sekarang awak ditugaskan untuk kira berapa panjang kabel 1.5 dengan kabel 2.5. Sebab saya nak kerat ni. Kalau salah kira awak akan dapat pendek lah. Kalau panjang awak terlebih jadi rugi. Dia ada satu kes tentang kabel ni. Sebab kabel ni
Dia ada harga. Kat mana-mana awak pergi segi ni, dia bernilai. Lagi-lagi kita ni yang muda ni, kita cepat terpengaruh dengan nilai dia ni. Okey. Sekarang okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, kawan nak buat lukis ni, nak kata betul tak betul, awak kena cuba dulu. Kalau betul, dia jadi lah. Kalau tak betul, awak kena ubah balik. Okey, sekarang kabel alih keluar, soket alih keluar ni berapa meter? Ya. Ni kabel 2.5 mm P. Okey, boleh kira sekarang kabel live okey, selesaikan yang pendek dulu. Yang ni anggap dia lurus je, 90 darjah je. Jarak dia 65 campur 65. Segi ada extra, segi kita akan tambah plus minus extra untuk lebihkan dia. Okay, pagi-pagi ni lagi bagus kita pakai teori daripada kita buat amali dulu. Segi nak panas lagi baru kita naik atas. Siapa nak tengok lebih jelas dia punya apa? Daripada sini ke sini 25 turun bawah 25 turun bawah 65. Oh, boleh dapat dah jarak dia ni. Kabel duduk dalam pipe ni.
Boleh kira berapa? Dah berapa? Tak tahu, tulis dulu. Habiskan dulu. Oh, ahaknya. Saya nak tengok semua tepat. Berapa kabel? Cepat. Saya nak bagi kabel dah ni. Ada. Saya kena bagi Pizati. Izzati. Kena panggil Cikgu Izzati. Cikgu Izzati mari. Mari turun dulu, saya tunjuk. Ni saya nak bagi kabel untuk buat pendawaian. Jadi ukuran dia saya tak Yang bagi ni dulu kerja untuk ni. tak ada sebab saya nak bagi kerja ni. Yang kabel ni je. Bagi kabel ni je. Lepas tu dia orang boleh buat. Cuma dia tak tahu berapa jarak dia tu. Kita nak potong berapa. Kabel 1.5 dengan 2.5. Kabel soket alih keluar 2.5. Daripada kotak agihan ni 2.5. Kita nak tahu jarak dia tu. Dia pakai 30 cm. Lepas tu 25. Sini 65. Dia orang akan kira lah berapa. Lepas tu setiap kabel yang dia ukur tu, dia mesti akan lebihkan. Mana lebihkan dalam sejengkal. Sejengkal dalam tutup kat soket. yang ni Swiss, ni soket alih keluar. Sejengkal dalam 20. Lebih ke sikit tak apa. Dalam 20. Dalam 20. Ini ke lampu 1 dengan lampu 2. Lampu 1, lampu 2. 1.1 sini je lah 2.5 kan. Ni jarak dia 25 cm. Ni 2.5 sini kan soket ni. Soket alih keluar. Ni soket alih keluar sini. Sini soket alih keluar. Tu Swiss. 2.5. 2.5 2.5 sini lah kan. Sini je. 3 ni lah kan. 3 je. Yang lain semua 1.5 kan. 1.5. Yang ni So ni 65 cm. 65 panjang tu. Kalau kau tengok dekat wiring dia 65. Semua nak lebihkan yang sini kan. Lebihkan dalam Dengan switch dengan soket lebihkan kan. lebihkan dalam 20 cm lah. 20 cm. 20 cm lah lebihkan. Lebihkan ni. Lebihkan. Ni nak 20 cm dalam dah sejengkal. Dah sejengkal itu. Jadi kita nak tahu kabel tu sebelum potong. Kabel 2.5 ni berapa ni? Lah. Berapa panjang? sini ke sini. Lepas tu neutral dia berapa panjang? Dia berapa panjang? Kena campur dengan apa tu? 25 30. 30 campur 25. Okey. 25 campur 65. 65. Jadi 65 campur 25 7 8 9. 90 kan? 90 campur 30 jadi 110. 110 campur 20 20. Untuk dia. Dia akan panjang lebih ke 10 je sini. 10 je lah. Buat kira tu buat tapi tu Dua orang dua kira. Kalau dia salah kira akan panjang akan pendek. Risiko dia tu pendek tu, kalau pendek tak boleh nak sambung. Boleh saya tinggal macam tu je. kena bagi contoh dia tu berapa. Contoh. Tak bagi contoh tu bersenang jadi kan nanti dia orang tu salah jadi saya Sebab saya tak kira lagi. Dua orang kena kira sendiri. Kalau yang ni lah contoh dah, contoh 10 untuk dalam kotak ni tambah 30. Lepas tu tambah 25. Lepas tu tambah 65.
tambah 10 lagi kan. Berapa? Berapa? 65 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14 kan? 140. Betul tak? 140. 25 kan? Yang 25 semua LLE. Lebih kurang semua jadi sama lah. 140. Tapi live ni 1.5 tak sama sebab dia akan pergi ke sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini. Baru potong sekali. Yang paling panjang sekali lampu lah. Daripada sini ke sini berapa, sini ke sini berapa, sini naik balik. Ada yang 25. 25 tu senang je. Yang lampu tu susah. Yang 25 semua sama. Dia bukan sama je tu. Lampu ni pula. Sini. Apa lah mak lupa. Ini dia jam terus masuk sini. Daripada kalau hijau ni dia pusing atas, masuk, pusing last kali sini. Tak, yang Neutral terus pergi atas. Sebab neutral duduk atas kan. Pergi atas, looping. Daripada sini ke sini, sini. Lepas tu pusing ke lampu last kan. Lampu satu. Yang ni lampu 1.5. tadi Swiss kan? Swiss, ini Swiss. Ni kotak agihan keluar. DB. Sebab DB dia faham lah sebab dia buat wiring lah. DB. Ni Swiss. Satu Swiss 2. Lampu 2, lampu 1. Ni soket alih keluar 13 am. Sebab sini dia akan looping satu lagi. Looping tu tambah lagi 10. Looping plus 10 lagi. Dia boleh ni ke potong. Tambah 10 lagi. 150. Sebab looping Masih pendek sangat lah. 15 lah. 15 boleh. Terus. Ini hijau dengan live 6 LCD. Okey. Dia akan keluar sini dulu. L1 L2. L1 dia L2, L2 L1. Lepas tu common naik ke lampu terus. Common keluar, ni common masuk. Ni common keluar terus masuk ke lampu. Lepas tu looping je lah. Maknanya satu lampu tu hidup dulu. Sini total tambah semua. Tambah semua. Sini berapa jarak ni? 15. Cuba tengok kertas. Mana kertas yang saya bagi tadi? Dia ada jarak dia. Mana kertas tadi? Bagi. Ini jarak dia dalam 15. 150 antara ni. 115. 15. Ini kalau gabung. So ini 15 yang 30. Ini 15 30. 30 lah. Sini 30 ah. 65. Ni bengkok ni tak kira 90. Dia 90 darjah. Kalau buat
Diorang kira lah sebelum dia potong. 3 datang situ guna banding. Ha. 150%. Ya, okey. Okey, tolong kira lah. Tolong kira berapa panjang setiap kabel tu. Yang untuk cakap alih keluar tu boleh 155. Untuk lampu? Lampu tu. Berapa kabel duduk dalam ni? Satu pipe ni berapa kabel? Mana dia akan kira semua untuk satu point saja. 140. 140 mustahil 140. Api bawa tepi tu. Dapat 140. Dapat berapa?